Okey. Semua sihat semua? Sihat cikgu. Kenapa macam tak sihat kan? Sihat. Saya puasa cikgu. Oh, puasa. Puasa penuh ke tahun ni? Takat ni penuh lagi. Setakat ni penuh lagi. Okey, kita perlu kekalkan kepenuhan puasa. Okey. Boleh cikgu, saya cuba cikgu. Jadi kamu tahu ke kita nak belajar apa hari ni? Tak tahu cikgu. Kita belajar apa cikgu? Kita belajar. Cikgu akan tunjukkan gambar. Lepas tu kamu perlu teka. Kita nak belajar apa hari ni? Boleh cikgu. Mana gambar cikgu? Tak nampak cikgu. Boleh cikgu mulakan sekarang? Boleh cikgu. Okey, gambar yang pertama. Mana cikgu? Gambar yang pertama. Awak nampak apa kat depan ni? Saya nampak orang hisap rokok cikgu. Rokok je. Rokok dan juga orang menghisap. Ni apa? Hisap. Tak apa cikgu? Ni dia cerut dia panggil. Oh, cerut. Cerut ni besar daripada rokok. Oh, Betul tahu ni apa? cerut cikgu dalam bahasa Inggeris. Apa cikgu? Sigar. Sigaret. Saya tahu cikgu. Bukan sigaret, sigar. Sigar. Ni apa ni? Hisap paip tu. Tak pahit. Tak apa cikgu? Shisha. Shisha. Oh. Okey, seterusnya kita beralih pada gambar yang kedua. Dia buat apa ni semua ni? Gambar yang kedua dia minum. Minum apa cikgu? Minum arak ke? Betul. Tahu arak ni apa orang panggil? Arak ni mak saya cakap minuman air kencing jin. Betul lah tu mak awak cakap tu. Okey, minuman arak ni alkohol orang panggil. Ya, alkohol dalam tinggi dia cikgu. Bahasa Melayu buat alkohol. Okey, seterusnya. Apa ni? Uish, dia macam hidup. Jilat. Isap dadah cikgu. Betul. Inilah orang hisap dadah. Jadi kamu tahu ke apa tu dadah? Dadah ni ubat ni cikgu, tapi dia ubat jahat. Oh, betul. Dia ubat yang boleh menyebabkan kita jadi ketagihan je. Kaget. Jadi berdasarkan ketiga-tiga yang cikgu telah tunjuk tadi tu, apa agaknya tajuk yang kita nak belajar pada hari ini? Kita rasanya kita nak belajar pasal dadah itu. Lagi? Pasal bahan terlarang cikgu. Bahan terlarang, betul. Jadi hari ini kita nak belajar pasal mengenai topik kita yang baru, penyalahgunaan bahan terlarang. Jadi kamu tahu ke apa ni bahan terlarang ni? Bahan terlarang ni bahan yang tak boleh digunakan. Betul, bahan yang tidak boleh digunakan untuk manusia sewenang-wenangnya. Seperti rokok. dalam rokok ada? Dalam rokok ada nikotin, ada tar. Betul, tapi untuk kita rangkumkan, dia merupakan tembakau. Tembakau. Ya, tahu ke tembakau ni apa? Apa dia tu? Tembakau ni bahan yang menyebabkan ketagihan. Oh, ketagihan. Begitulah. Seperti alkohol, dia Alkohol kat bawah tu. alkohol ni ya. Dia boleh menyebabkan mabuk. Jadi sebab mabuk tu boleh membahayakan pada orang. Dan yang ketiga apa ni dan apa ni? Dadah tu. Ada. Ya. Dadah tu. Betul. Okey. Jadi cikgu nak kamu semua buka buku teks. Semua bawa buku teks tak? Bawa tu. Bagus. Cikgu pun ada bawa buku teks. Inilah buku teks cikgu. Cikgu guna buku teks digital. Jadi kalau kamu nak buka dalam buku teks, dia muka surat 73.
Jadi kita nak belajar topik jauhkan diri. Jadi seperti yang kita lepas tadi, kita mengenai bahan terlarang. Contoh bahan terlarang ialah tembakau. betul. Jadi kamu tahu ke apa tembakau ni? Apa dia tu? Tembakau ni merupakan hasil tanaman. Dia sebenarnya tanaman yang menyebabkan ketagihan. Oh. Jadi tembakau dia bukanlah sembarangan barang yang boleh menyebabkan. Dia perlu diproses, disapu, dibakar, barulah dia boleh mengeluarkan bahan ketagihan. Apa contohnya? Kamu tahu ke apa? Rasa rokok je. Betul, rokok salah satunya. Seperti rokok, cerut, pipe dan shisha. Jadi semua bahan dalam tu mempunyai tembakau yang bahaya. Seterusnya apa? Seterusnya alkohol. Ya, betul. Alkohol ni sebenarnya minuman yang boleh menyebabkan mabuk. Jadi dia merupakan minuman keras yang memabukkan dan boleh menyebabkan khayal ataupun mabuk jika diminum. Jadi janganlah kamu sesekali mencuba alkohol ni. Apa contoh alkohol? Contoh alkohol, contohnya arak tu. Betul, arak salah satu contoh alkohol yang boleh membawa mabuk jika minum berlebihan, banyak dan tidak terkawal. Selain itu, bir, wine dan soju merupakan alkohol je. Ya, alkohol yang bahaya. Seterusnya, apa seterusnya? Seterusnya dadah. Bukan, dadah, baru betul. Dadah ni dia merupakan bahan kimia yang menyebabkan khayal atau ketagihan. Jadi kalau kamu terjebak dengan dadah, kalau orang yang terjebak dengan dadah ni memang susah nak berhenti, kerana dia sudah ketagih. Jadi dadah ni boleh dimasukkan dalam badan melalui suntikan ataupun secara makan, telan, hidu hisap ke dalam dadah. Jadi contoh dadah yang biasa ada di luar sana ialah heroin, morfin dan ganja. Kamu tahu ke apa-apa dadah ni? Tak tahu itu. Nanti kita akan pergi. Jadi mari cikgu tunjukkan jenis-jenis. Ini dia gambar-gambar yang kita sebut tadi. Apa ni? Itu shisha itu. Betul, shisha. Dia panjang tu. Kalau dia besar tu memang shisha. Jadi ini merupakan tembakau, contoh-contoh tembakau yang ada. Lepas tu gambar yang kedua apa? Gambar yang kedua alkohol cikgu. Betul. Ni ada wine, arak. Banyak ni. Janganlah kamu selesai cukup. Seterusnya, ini apa? Ini dadah cikgu. Betul, ini dadah. Contohnya ganja, sabu, heroin dan macam-macam lagi. Jadi benda-benda ni memberikan kesan yang buruk pada manusia. Kamu tahu ke? Tahu cikgu. Okey, kesan yang buruk tu kita balik kepada muka surat sebelah. Muka surat 74. Bahaya tembakau ini pada diri kita. Tembakau boleh menyebabkan penyakit jantung, sakit jantung tiba-tiba, stroke, kanser paru-paru, dan yang paling orang takut ialah pembaziran wang. Betul. Tetapi kenapa masih ada orang hisap rokok Sebab ketagih cikgu. Betul, ketagih. Sebab kata cikgu tadi, ketagih suka dibuat. Jadi itu pada diri sendiri. Jadi pada orang lain, rokok ni boleh apa? Rokok ni boleh membahayakan kesihatan. Dia hidu rokok tu
Dia jadi perokok pasif. Betul, perokok pasif. Pandai. Jadi seterusnya alkohol ni boleh, kenapa alkohol ni bahaya pada kita jika kita mengambilnya? Dia boleh menyebabkan mabuk. Dan kalau mabuk tu kita boleh menyebabkan kemalangan yang kita tak nak. Seterusnya menyebabkan kerosakan otak. Kerosakan otak ni kerana kita semasa mabuk tu kita tak boleh fikir dah secara waras. Seterusnya jantung berdegup kencang sampai boleh menyebabkan jantung berhenti. Dan seterusnya kerosakan usus kerana arak ni sebenarnya dia panas. Jadi kalau panas banyak-banyak masuk terus dalam perut, dalam usus, dia boleh menyebabkan kerosakan dan menyebabkan kanser. Okey, jadi pada orang lain ni alkohol ni mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Jadi terganggulah. Seterusnya dadah bahaya kepada kita kerana dia boleh menyebabkan ketagihan. Boleh menjadi kurus kerana kalau isap dadah ni tak rasa, hilang selera makan. Jadi beberapa hari dia tak makan. Seterusnya menjadi tidak bertanggungjawab kerana kita sudah tidak berfikiran secara waras. Jadi kita akan melupakan tanggungjawab yang sebenar. Seterusnya boleh membawa maut kerana badan sudah tidak terkawal, gangguan semua boleh membawa maut. Jadi pada orang lain juga dia bahaya kerana kita boleh menjadi bebanan kepada keluarga. Kenapa beban kepada keluarga? Kerana hisap dadah ni dia akan menjadi orang panggil sampah masyarakat yang dibenci oleh masyarakat. Jadi sudah semestinya keluarga akan terkesan juga. Begitulah. Okey. Jadi okey, marilah kita menyanyi. Kita menyanyi lagu Tak Nak Merokok. Alah, saya tunjuk. Kita nyanyi sama-sama lagi. Anak Malaysia, warga berbudaya, tata susila berimej mulia. Kau hanya akan mencemara dekat lagi dengan merokok. Tak nak merokok. Tak padanya. Tak nak merokok. Tak nak merokok. Kau jangan mulia. Warga berupaya segera cegah sentiasa merokok hanya merendahkan kita. Itulah bahaya jika berada. Hoi hoi. Hoi hoi. Okey, begitulah. Jadi kalau kamu tengok video ni, kamu nak merokok ke tak nak? Tak nak juga. Bagus, inilah yang kita nak. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada permainan quiz. Jadi kamu tahu ke permainan quiz ni macam mana? Tahu juga. Okey, siapa yang tahu tu? Saya juga. Bagus, datang ke depan.
Okey, ambil kerusi, jawab dengan laptop cikgu. 10 soalan. Ini berdasarkan apa yang kita belajar tadi. Okey. Semua betul. Tahniah. Okey, awak boleh duduk ke tempat awak. Tak pernah lagi dalam mana-mana kelas yang betul semua. Awak lah orang pertama betul je. Tepuk diri sendiri. Awak memang warga baru payah lah. Okey, baik. Berdasarkan apa yang kita belajar tadi, cikgu nak seorang buat refleksi. Saya lagi tu. Okey, awak boleh buat refleksi sedikit sebanyak apa yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar hari ni pasal rokok, pasal dadah dan juga pasal alkohol cikgu. Semua ni tak elok untuk kesihatan cikgu. Betul. Kesihatan kita untuk semua orang cikgu. Betul, apa yang awak kata sebetulnya sememangnya tepat dan benar. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini mengenai penyalahgunaan bahan, kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil bahan-bahan yang terlarang ini secara bersahaja kerana ia boleh memudaratkan kesihatan kita serta menjejaskan diri kita dan orang lain. Baiklah, cikgu harap semua dapat manfaat dari apa yang kita belajar pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, bye.